suami sayang isteri, isteri sayang suami kan. Masing-masing nak buat yang terbaik. Tapi masing-masing dia nak buat yang terbaik tu, dia tak tahu cara yang betul. Jadi dia buat tu dalam keadaan yang sebenarnya kasih sayang yang ditunjukkan pada isteri tu sebenarnya lebih melukakan hati isteri. Dalam masa sama, isteri yang menyayangi suami ni melukakan hati suami. Sedangkan dua-dua menyayangi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan saya Nu'man Hani Jamal dalam rancangan kita Podcast Bicara Rahmah. Kita dah banyak dah episod sebelum ni, macam-macam isu kita bawakan. Kadang-kadang yang tertanya, Bicara Rahmah ni kau nak sembang apa sebenarnya? Jadi Bicara Rahmah ni kita bawa isu-isu kehidupan seharian masyarakat kita, sama ada masyarakat di negara kita sendiri ataupun secara global. Cuma hari ni kita nak bawa satu orang tetamu yang saya ingat kalau saya perkenalkan sekejap lagi mesti kenal. Ini doktor ni yang viral tu. Dan beliau ni merupakan seorang anak muda yang sangat hebat. Kawan saya juga, teman saya juga sewaktu muda dulu, walaupun sekarang masih muda lagi. Beliau ni ambil doktor jauh di Mesir, kemudian berkahwin di usia yang muda, kemudian balik. Journey kehidupan dia sangat menarik dengan berniaga, naik turun berniaga sampai jual ikan tak cukup tidur lah apa semua doktor ni kan. Sampailah akhirnya sekarang ni beliau sangat berjaya dalam kerjaya beliau sekarang ni, yang merupakan seorang yang dalam bidang kewangan ataupun perlindungan lah. Dan beliau juga merupakan seorang host podcast yang sangat terkenal. Cumanya biasanya kalau kita tengok lah orang-orang yang berjaya ni, kita manusia ni memang kita selalu yang kita nampak dekat media sosial ataupun media massa tu yang berjaya je, berjaya saja. Bila tengok dia, wah hebatnya, wah kita dia hebat, tapi kita tak tahu waktu orang kata apa, titik terendah. Titik terendah dia macam mana. Dan podcast hari ni kita nak telusuri daripada awal kehidupan dia. Tak adalah daripada lahir kan, daripada awal-awal kehidupan dia waktu barangkali lepas sambung belajar sampailah ke hari ini, naik turun, dan macam mana dia mengemudi cinta. Macam mana dia mengawal dan menyulam cinta dalam setiap susah dan senang tu, sehingga masih alhamdulillah pada hari ini menghasilkan keluarga yang rahmah. Ini contoh lelaki qawam yang barangkali boleh jadi kita jadikan sebagai inspirasi. Siapa dia? Itulah dia, Dr. Hanzalah. Assalamualaikum Dr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panjang terus dah. Panjang. Sebab ramai yang nak tahu siapa ni, bagi orang tertanya-tanya siapa ni kan. Dr. sihat dah? Alhamdulillah. Dari mana dia? Daripada rumah lah. Dari rumah. Masya Allah. Saya ni dah lama tak jumpa kan. Last kali tahun 2000 berapa dah kita jumpa? 16 kot 2016. Oh tak, ada banyak kali lah sebenarnya. Sebab saya ingat lagi waktu tu kata kita satu usrah. Lepas tu waktu tu doktor datang usrah pun tertidur tak cukup kan. Sebab katanya jual ikan waktu tu. Jual ikan sebab waktu dia kena bangun awal pagi kan. Kemudian jual kuih tiaw. Nanti mungkin doktor boleh terangkan lah, mungkin saya silap. Dan itu antara yang saya ingat lah ketika itu. Dan alhamdulillah lepas satu semasa nampak doktor sudah semakin berubah lah kan, dan berjaya pada hari ini. Jadi doktor, soalan pertama terus kita tanya kepada doktor. Kita dapat tahu doktor kahwin awal, betul ke? Tak lawa sangat. Umur berapa tu? Umur 21. Awal tu? Awal. Saya 21 baru nak sambung belajar. Sebab orang malah belajar kot. Tak, masalahnya Gen Z sekarang ni umur nak kahwin bila? 27 kot, 28. Doktor 21. Masya Allah. Jadi nak tanya doktor soalan pertama, kenapa doktor kahwin awal? So pertama sekali bismillahirrahmanirrahim, saya ucapkan terima kasih Ustaz Nu'man dan juga tim Bicara Rahmah yang invite saya untuk petang ni kan. Sebab apa kahwin awal saya ingat masa tu adalah tahun pertama saya sambung belajar dekat Mesir. Tahun pertama saya fly pergi sana. Jadi bila sampai dekat Mesir ni, mula-mula saya ingat Mesir ni sebab tak
Saya masa tu saya fly tu tak ada preparation. Kalau saya last minute nak pergi Mesir. Jadi saya punya batch tu dah dekat Mesir. Saya baru apply untuk fly pergi sana. Okey. Cerita dia sebab sebenarnya saya tak nak pergi ke apa. Saya reject saya punya sekolah, marah pilih saya pergi ke Indonesia. Okey. So saya reject sebab macam tak berapa overseas sangat Indonesia ni kan. Ya, pada penduduk Indonesia janganlah terasa tak? Tak, ya sebab dia jiran. Dekat lah, nak rasa jiran lah. So kita rasa macam nak pergi negara yang agak jauh sikit supaya nanti nak buat salam perantauan taklah rasa kelakar sangat. Sini-sini banyak buat salam perantauan tu je sebenarnya. Itu bayangannya kan. Okey. Rasa dekat apa Timur Tengah semua kan. So bila sampai dekat Mesir tu, sehingga Mesir ni macam Saudi. Rupa-rupanya jauh beza daripada Saudi. Sebab negara Arab ni biasa dengar Arab Mekah je lah kan, biasa lihat video ke apa semua kan. So mula-mula sampai kat Mesir tu tengok ini tak macam Saudi. Tak macam Saudi tu maksud saya adalah Saudi kan merupakan semua berpurah. Tapi dekat Mesir tak. So masa first year sampai kat Mesir tu saya kata okey, kalau macam ni, masa tu saya fikir saya terus bagi tahu dekat mak saya nak kahwin. Masa tahun pertama mula-mula sampai kat Mesir tu. Tu masa terkejut. Satu tanya kenapa nak kahwin, yang kedua dia tanya sebab apa nak kahwin. Kan? Okey, soalan yang Saya tu dengan siapa? So biasanya orang yang dah berkapal ni logik lah bila dia minta nak kahwin kan. Saya kata tak tahu kan nak kahwin dengan siapa. Tak ada, memang tak ada orang pun kan. tak ada rasa nak kahwin. Rasa macam semasa tu saya fikir satu dah jauh daripada negara orang, jauh daripada parents. Lepas tu pula memang saya pergi sana tu memang tak ada kawan. Memang seorang-seorang aje fly kan. So rasa keseorangan tu rasa macam nak study dan nak membina hidup tu rasa kalau berkahwin ni rasa lebih serius. Itu je sebenarnya. Kita rasa macam sebab kita tengok kawan-kawan kita masa tu, so Mesir ni kan negara yang consider untuk seorang student, saya tak pasti Ustaz setuju ke tak setuju. Sebagai seorang student, antara tempat yang tempoh belajar dia paling happy adalah dekat Mesir lah. Saya tak pasti. Sama. Betul Saya kalau saya kat Jordan lah. Paling best lah. Dan lagi satu adalah disebabkan sistem dia yang bebas. Maksudnya kelas tu ada yang tak pergi pun tak adalah kena buang universiti ke apa semua kan. So dia bebas lah. So kita tengok kawan-kawan kita ni ada yang meniaga, ada yang main game, ada. So kita rasa macam bebas hidup kat sini, kita rasa free kan. Okey. Itu je sebabnya kita rasa macam kalau kahwin ni rasa lebih serius untuk tuntut ilmu, lebih serius untuk cari duit, lebih serius untuk menjadi seorang Muslim yang lebih baik. Kononnya lah masa tu. Itulah niat asalnya. Waktu tu terfikir sendiri ke ataupun dia inspired tengok video ke ataupun ada senior ke ataupun benda tu datang sendiri? Tentu memang sendiri. Memang datang sendiri ya? Memang tak ada Ilham lah kata ya? tak ada lah inspired by siapa pun. So itu reason yang first lah. Cuma masa tu mak saya cakap Habis macam mana, duit macam mana, dan macam mana nak sara isteri apa semua kan. Oh kata betul yang paling penting. Betul juga kan masa tu. Betul juga. Ramai tertanya-tanya macam mana jadi lelaki kau ni dalam keadaan kita pun nak belajar tengah study kan. So masa tu mak saya suruh tanya kat ayah saya lah. Cuma dengan ayah saya ni biasanya kan bila duduk kat overseas ni kan, biasa kalau kita call rumah, bila kalau ayah angkat dia akan cakap dah cakap Nomi ke kan, biasa macam tu. Dan dah ayah saya betul kan yang banyak sangat tak banyak sangat cakap. Jadi saya dengan ayah saya ni komunikasi tu melalui email. Time tu 2015 Tak, itu dah belajar dah. Sorry 2011 kat waktu tu. Awal lagi 2010 lah. WhatsApp pun ada lagi. Awal lagi Email lah macam tu email lah macam tu, memang email. Tak ada ikut WhatsApp, tak ingat lah. Sedikit saja memang email lah. So saya berbalai-balai email dengan ayah saya untuk saya apply saya kahwin. Ayah saya tanya macam mana perancangan, so saya buat saya punya perancangan. So masa itulah saya start business. Sebelum kahwin tu saya start business. Buat business tu sebab kahwin lah. Apa nak kahwin lah. Okay, so saya start business pertama, kedua, ketiga. Banyaklah business saya dekat Mesir tu. Cerita sikit lah apa benda business pertama sekali. Specifically pertama jual apa ni? Jual kain lipat kot. Jual kain lipat tapi menarik kat tu. Jual kat Mesir. Dekat Mesir. No, sebelum kain lipat tu air soya. Jual air soya kepada student Malaysia lah, orang Malaysia. Kepada student Malaysia. Lepas tu saya jual tiket. Tiket apa? Tiket kapal terbang.
Oh. Jadi macam ejen jual tiket kapal terbang. Saya pergi dengan travel agency dekat kawasan Tahrir tu. So student-student yang nak beli, so kita tolong arrange lah. Deal direct kan dengan syarikat travel agency. So ini dah kahwin ke belum waktu ni? Belum. Waktu persediaan sebelum. Ya, sebelum. Kumpul dan homestay. Dan saya buat apa lagi jual tudung. Kan tudung bidang apa? Bidang 60 Ada 50, 60. mesti yang petak-petak kan. Jual abaya lah, hantar ke Malaysia. So itulah starting dia. Okay. So sampailah ayah saya tengok saya dah ada dah ada satu usaha, kemudian dah ada sedikit pendapatan. Ayah saya pun bagi approval lah. Ada email saya kelakar tahu ya. Bukan dah beli berapa tu kumpul tersedia nak kahwin. Kau ingat Tak ingat lah. Tapi tak adalah amount yang besar tu kumpul tu. Cuma dia adalah pendapatan monthly tu kan, ada lah. Oh, kira dah berjaya monthly lah. Ada ya. Sebab kos hidup kat sana murah je. So, Kat Mesir murah je, berapa ratus je. bila 300 zaman tu lah cukup. RM400 dah cukup dah sebulan. untuk seorang saya kalau kahwin dalam 800 itu ataupun tak lah 800 base sikit tu Sebab dia sewa rumah je. Kalau kita sewa rumah yang kecil memang murah sangat lah kan. Okay. Makan murah je. So lepas buat bisnes tu, berapa lama buat bisnes, akhirnya kahwin? Ambil masa berapa lama persediaan? Tahun 1 saya mintakan parents. Tahun kedua saya bertunang. Tahun ketiga saya kahwin. So lebih kurang setahun lah macam tu lah. Tahun ketiga kahwin. So masa tu zaman sebenarnya saya kahwin tu ada novel, tak tahu saya baca ke tak. Novel satu ayat cinta. Okay. Kedua adalah Kecebel, Ketika Cinta Bertasbih. Oh, Kecebel, KCB. Oh, KCB kan. Oh, Kecebel tu bagi Indonesia yang semua lah. Yang Indonesia buat Kecebel kan. Oh, ini Marvel best. Itu best setting ni kau say. Ya. Saya boleh bayangkan negara mentinya. So tapi novel tu awal sikit lah. So macam kita membayangkan satu kehidupan berumah tangga sambil belajar di bumi Mesir. Dalam masa sama-sama membina diri untuk dapat ilmu, untuk besarkan anak, macam tu lah sambil-sambil. Tapi cerita tu dia jadi berbeza sikit apabila selepas saya kahwin tu tiba-tiba Allah bagi rezeki, saya dapat beasiswa MARA, dapat sara hidup yang saya consider banyak lah zaman tu dia bayar dalam US dollar. Masya Allah. Ya, dia bagi $700 sebulan. Wow. Jap kali banyak lah. Banyak, kalau RM700 pun dah banyak kan. RM700 untuk seorang studio kat Mesir dah mewah. Ini dia bagi $700. Ini dipanggil dibagi pembiayaan dan lepas tu ada kena dia panggil kena kerja dengan Mara tak ada. So saya punya result tu okey. So saya apply, dapat. So isteri pun ambil medic juga. Dentist. Dentist. Dia kan scholar juga. Dia lagi mewah kot rasanya. Kalau mungkin pernah tahu Yayasan Terengganu ni, kalau dekat Mesir tu dengan Mara, JPA, Yayasan Terengganu, tiga ni mewah. Kita isteri orang Terengganu. Terengganu bagi apa? Jangan Terengganu, okey. Betul? So dia pun besar juga lah dia punya beasiswa. Tapi itu tak sangka lah, maksudnya benda tu menjadi lebih mudah bila ada beasiswa yang besar kan. Okay. So waktu awal-awal kahwin tu, sebab biasanya kita tahu 5 tahun pertama ni adalah 5 tahun yang sangat mencabar. Sebab kita baru nak kenal isteri kita baru nak kenal kita, family. Waktu tu dan pada masa yang sama Dr. Azalah bisnes ni tak ada lah. Kan senang lah kan, dengan belajar lagi sambil-sambil kan. Buat bisnes dekat luar, jauh daripada keluarga, perantauan. So ada tak momen yang maknanya hampir orang kata bergoyang lah rumah tangga tu di fasa-fasa awal perkahwinan? Saya kahwin setahun tu tak ada anak sebab isteri saya masa tu, sebab dentist kan dia habis awal sikit daripada medik kan. So bila isteri saya habis baru saya dapat anak. So tak adalah pressure jaga anak dan study tu terlalu pressure, tak ada lah. Sebab isteri saya dah habis baru saya dapat anak sulung. So isteri saya tunggu saya setahun kat situ. Tapi saya ingat
Masa tu naik motor pergi mana-mana dengan isteri, bawa anak. Kemudian rumah pun apa yang ada je lah. Memang katil pun tak ada tilam je. Ni tilam, apa nama tilam dia tu? Tilam saya. Kalau di Jordan kita panggil hirang. Yang selimut tu bukan? Selimut Saratoga. Saratoga lah. Oh, toga betul dia tilam. Jadi perabot pun rumah sewa tu apa yang ada. Jadi makan pun memang bercatu standard lah kan tu. Satu walaupun beasiswa tu mewah, tapi kita plan lah kita punya duit kan. Okey, jadi saya tak adalah tempoh masa yang betul-betul rasa struggle dari sudut keuangan masa tu. Masa belajar tu tak rasa sangat lah. Masa tu rasa macam okey je lah sebab ada beasiswa kan. Jadi cuma masa saya final year je lah, saya ada anak, nak study sambil-sambil jaga anak. Jadi masa tu lah malam-malam saya ingat stay up kan, sambil-sambil dukung anak study apa semua. Itu je lah pasal struggle kan. Nak susun masa untuk study semua tu kan. Medik ni kan dia banyak menghafal Panan Tom semua kan. Tu fasa tu je lah. So maknanya tadi awal tadi doktor kata tujuan doktor kahwin ni adalah sebab supaya jadi lebih nampak lebih serius dan sebagainya. So adakah benda tu betul? Lepas dah kahwin benda tu kena sama betul lah apa yang aku jangkakan ni? Ya. Ataupun benda tu berbeza? Adakah perkahwinan awal ni dah tersuggest kepada orang lain pun bagus kahwin awal? Ataupun tak, ini special case saya, special case. Sebab cerita dia masa mula-mula saya sampai Mesir tu, saya tak cerita tadi yang saya main game hampir setahun. Maksudnya tak belajar? Belajar banyak main game, tapi banyak main game. Sebab best macam kat Mesir ni, kalau saya tak pasti Jordan macam mana kan, masuk kuliah pagi kan, pukul 8 ke 8.30 tu kan, sampai pukul 2 Zuhur tu dah habis kelas. Habis. Okay. Jordan sama tak juga, kita macam Malaysia jam petang. Ini sampai biasanya 2-3 jarang lah. Pukul 3 tu jarang lah. Kadang pukul 12, kadang pukul 1, kadang pukul 2. Biasanya dah habis lah. Dan masa saya belajar, kita tak pernah ada coursework ke, tak pernah ada aktiviti luar ke. Tak ada. Memang zero terus yang university punya ni. So memang free. Alex Azaz ya, kayak tu kan. So memang balik tu main game lah. Game kawan-kawan. Game masa tu kawan-kawan ni diorang main game Dota. Saya bukan main Dota lah, saya main PES masa tu dengan nak PES sikit lah. Kalau sebut game ni nama dia adalah Plan vs Zombie. Betul lah. Betul saya main juga. Memang hantu tu zombie. Plan vs Zombie dia ada endless flagship kan. Tahu tu lah. Masa tu dah ada 8 nama yang jago. Kalau yang tahu yang tu memang gila-gila lah gitu. Saya rasa tu kot yang menyebabkan saya rasa aku ni duduk kat bumi Mesir, ada ilmu agama, ada ilmu Arab, bahasa Arab, tapi saya rasa macam tak serius dengan hidup kan. Itu antara yang kita rasa macam kan bukan betul ni salah ni, duduk kat bumi Anbiya ni, saya habiskan masa main game lah. Itulah yang saya fikir saya nak kahwin, saya nak start berjarah, so nak start belajar sikit sebanyak agama kan, nak start lebih serius dengan dengan hidup. Itu sebenarnya niat dia. So rasa macam dipanggil rasa rugi dengan apa yang kita buat main game pada masa tu, yang buatkan rasa macam kesedaran tu ada. Ya kan? Barangkali disebabkan tarbiyah dekat sekolah dulu ke kan. Saya tak ikut lagi tarbiyah masa kat sekolah. Betul ke lah? Dekat Mesir tu baru start insyaAllah. Alhamdulillah. Jadi masa tu lah. So memang beza lah lepas kahwin. Tak ada lah main game apa semua tu, tak ada lah lepas ada kahwin tu. So doktor nak tanya, balik daripada Mesir tu katanya doktor berniaga. Ya. Tadi awal saya sebut sikit. Betul ke saya teka je? Ke saya salah? Berniaga ikan. Itu yang ke berapa ke berapa? Tak berapa ingat dah. Tapi yang first, mana lepas pada Malaysia tu, ikan tu yang nombor yang bukan yang pertama, bukan yang first. apa dia? Yang first tu mula-mula sampai tu saya bertanyakan kawan-kawan lah kan, nak berniaga apa kan. So standard lah orang kata, kau tahu tak, orang yang berniaga air dekat pasar malam tu modal dia berapa sen je dia. Standard lah orang kata modal kecil, untung banyak, berapa persen pun untung dia. So saya start jual air dekat pasar malam lah. Okay, alright. So saya start dekat Kedah lah, dekat Kedah, kemudian pergi kat Penang, dekat pasar malam seberang saya. Sampai dengan siapa? Dengan seorang kawan
Kawan yang satu kampung. Dia balik daripada dia lagi dahsyat daripada saya. Dia grad master student bidang master sekejap. Bidang dia apa bahagian matematik yang paling susah tu dia panggil apa? Self-tertiary. Yes. Serious lah. Yes. Lepas tu jual air. Yes. So dia pun balik UK. Dia pun tak nak kerja makan gaji. Kita okay, alright, okay. Sama-sama meniaga air dekat pasar malam. Masya Allah. So belilah balang air. Masa tu jual air mangga dengan apple asam boy. Kau orang suka apple asam boy ni sebab saya suka. Rupanya orang tak suka. Tak lagi saya suka. Oh yeah. KL tu mangga tu laku lah. Situ kat Kedah. Yelah, mana orang KL dia suka. Maybe lah, tak pasti lah. Tak apa-apa laku sangat. Mangga tu laku lah. Lepas tu saya, lepas nampak macam susah dekat Kedah Penang ni, saya hijrah seorang-seorang meniaga kat KL. Jual air yang sama. Kawan dia tu? Kawan itu dia dah tak ikut saya dah. Tak ikut. Dia jual lagi ke? Dia pasti lain. Dia dah try benda lain lah. Seorang-seorang. Lepas tu nak pergi KL. Dia kata malas lah dia nak pergi KL. Dia tak suka kat KL kan. So dia cari benda lain lah. Dia kisah mula lah perjalanan di Kuala Lumpur lah. Mula lah masa tu. Tapi tidur dalam kereta je. Tidur dalam kereta je. Maksudnya apa? Hari-hari tidur dalam kereta. Tidur dalam kereta kereta. Bawa barang-barang meniaga tu. Tidur dalam kereta dekat Petronas kan. Malam-malam tidur kat situ. So saya buka masa tu. Starting dekat depan main bank Serdam. So waktu peniaga tu isteri duduk dekat Kedah. Duduk dekat Kedah. Dia rumah ayah dia. Dengan mak ayah dia, dengan anak saya. Dia pun tak kerja ke masa tu. Macam mana boleh sara ke hidup waktu tu? Masa tu kan masa saya dekat Mesir kan saya dah ada pendapatan. So saya dah ada simpanan, dah ada sedikit simpanan. Dan memang saya dah ada bulanan punya pendapatan sikit. Bulanan punya pendapatan. Tapi macam mana tu nak tanya soalannya. Macam mana lu Tazara boleh maintain? Saya rasa kalau ada setengah perempuan mungkin ni, dia mungkin dah malu ke, bosan aku jual lagi, ataupun dia kata yalah tak ada kerja dan sebagainya. Tapi macam mana Tazara boleh kata apa, maintain kasih sayang tu dengan suami sebagai pasangan suami isteri? Apa yang Tazara buat? Adakah tiap minggu message ke, video call ke? Saya rasa mungkin masa tu kami terlalu muda kot. Muda tu maksudnya kita tak ada rasa senggan. Kita tak ada macam expectation orang. Kita pun tak bergaul lagi dengan masyarakat. Masa tu Kita tu main bos lah, suami isteri. Ya. Okay. Dan kawan-kawan pun masa tu pun baru habis belajar menunggu untuk kerja. Kan orang kan masih tunggu panggilan kan. So masing-masing pun, jadi kita tak adalah satu rasa macam malu ke apa semua tu. Perasaan tu tak ada lah. Cuma saya ingat masa saya struggle tu, saya sangat appreciate lah. Isteri saya memang dia jaga anak. Dan anak saya masa tu dah berapa orang 2 nak masuk 3. Yes, masa kedua dah masuk 3 orang dah. Memang literally duit tu cukup makan, ada kadang-kadang tak cukup. Saya ingat ada sekali tu momen ni saya orang tak boleh lupa lah. Sebab sebab saya malu. Saya travel masa tu kan, saya orang udah alik tidur dalam kereta kan. Okay. Saya tidur dalam kereta ni dekat Petronas Ampang, Petronas yang besar sikit tu. Okay. So mati tidur kat situ. Ada sekali kena curi beg. Saya tengah tidur dah. Ada. Ingat je momen tu. Kan kita tidur malam kan panas kan, tak buka aircon Yang ni tak takut mati. Kat jam kan takut mati. Sebab doktor dia tahu. Kalau doktor dia dah buka ada aircon tu. Wajib lepas banyak orang mati sampai di tu lah. So buka tingkap. So tingkap ikatkan plekat dekat apa? Oh dekat dia kan macam kan. So ikatkan plekat. Tingkap buka lah kan. So dia macam ansir lah. Macam nasir lah kan. Tapi still panas lah. Taklah kategori saya kan pendek kan. So tidur. Tiba-tiba pukul berapa pagi 3-4 pagi kot. Tiba saya perasan ada tangan. Dia masuk, dia ambil saya punya beg. Lepas tu dia tarik keluar. Saya pun baru sedar. Saya pun buka pintu tengok. Dia dah lari. Kawan dia datang kereta wajar ke. Dia terus masuk. Saya pun jerit. Oi, saya nak kejar tu. Tak sempat. Lepas tu lepas dia lari, saya fikir beg apa yang aku boleh curi. Lepas tu saya tengok, nasib baik beg baju. Nasib baik tak ada duit ke IC ke semua. Saya pun dalam poket. Memang dah ada standby apa-apa kan. So ada satu momen tu, itu momen yang kena curi. Satu momen yang saya sebut malu tu adalah saya travel daripada masa ni meniaga ikan.
daripada Sungai Petani nak pergi KL, lapar on the way tu, singgah dekat R&R nak beli makan, memang duit tak ada masa tu, ada kad kredit je. Dan sebab masa saya student pun saya dah dapat slip gaji apa semua dah, jadi satu kad kredit, saya beli satu kotak air dengan roti yang gardenia tu kan, 80 sen RM1 yang tu RM1 tu tak ingat ke berapa sen. So nak bayar guna kad kredit, limit kad kredit masa tu 4,000 kot. Saya bayar, lepas tu tak lepas. Allah. Masa dalam budak tu kata, bang, insufficient balance kat baris. Itu yang semua lelaki keluar pernah rasa. So kepada receptionist, kalau duit tak cukup jangan sebut kuat-kuat kan. Orang beratur kan. Lepas tu, aduh apa cashier ni semua kuat-kuat pula. Baik. Saya pun marah, saya macam, oh alamak salah kad ni kan. Sekejap saya pergi ambil kat kereta. Pergi dah lari lah. Aduh kelakar ingat momen tu. Sebab limit 4,000 kita duk guna tu je lah, duit tak ada kan. Masa tu memang ada masa yang duit tak ada, guna tu je. So tapi saya ingat isteri saya tak ada lah fasa yang dia komplain ke apa. Tak ada lah, cuma dia memang betul-betul berkorban menjaga anak lah masa tu. Lepas tu dah duk dua nak masuk 3 orang sedih, 2 orang sekejap. Yang kita dah dengar tadi perjalanan doktor sendiri, tapi orang nak tahu POV, sudut pandang macam mana doktor, apa yang doktor buat, adakah ada rutin-rutin, certain rutin yang doktor buat, ataupun prinsip-prinsip yang kadang-kadang benda tu kita rasa macam biasa, tetapi sebenarnya itu yang ramai orang tak buat kat luar sana. Yang sebab dia mesti ada benda yang menyebabkan keluarga tu utuh, ataupun keluarga tu alhamdulillah okey kan. Boleh kasih Nak start dengan anak tu ke isteri? Anak tu pun boleh. Anak saya adalah watak ayah yang kawan lah kepada anak. Saya adalah watak ayah yang menjadi kawan kepada anak. Sorry, anak yang paling besar sekarang umur berapa? Sekarang ni nak masuk 13. 13, yang paling kecil. Adik kecil baby lah. Baby, ada baby lagi sekali. Okey, teruskan. So, dah dapat gambaran le. Oh, okey. So yang paling kecil baby yang nombor 5. Jadi masa saya tengah struggle tu, saya dah dapat satu pesanan tau. Dia pesan kat saya, dia kata kau kalau struggle, okay, it's okay kau struggle, tapi kalau make sure sebelum anak kau umur 7 tahun kau kena ada dengan dia. Saya cakap kenapa? Dia sebut macam ni, dia kata anak-anak kita ni masa dia kecil, yelah, cukup makan, cukup apa benda-benda asas tu cukup, dia tak nampak sangat kehilangan kita, dia belum rasa sangat. Sebab fasa 7 tahun tu dia dah start masuk sekolah, dia dah start ada kawan-kawan. Jadi kalau kita tak berada dengan dia, kita tak menjadi kawan dia, dia dah tak jadi kawan kita dah. Kita hanya menjadi ayah dia, watak kawan dah tak ada dah. Kalau kita tak berkawan dia pada umur 7 tahun plus minus lah, 6-7 tahun macam tu kan. Sebab kita akan menjadi ayah tu, maksudnya kalau dia lapar, dia nak duit, dia akan cari ayah. Kalau dia sakit, dia akan cari mak. Kalau dia nak main, dia cari kawan. Yes. So masa tu saya dah setting, saya akan all out strategi masa tu. Sebab saya dah setting sebelum anak saya masuk tadika lah, umur 5 tahun lah, at least kan. Masa tu saya target ataupun sekolah rendah, saya nak berada bersama dia tu, maksudnya saya nak main dengan dia setiap hari. Semua ambil report card di sekolah saya wajib ada. Semua sport day, saya dalam keadaan yang susah-susah tadi tu, saya dah ada niat tu. Sebab tu saya dah nak terima gaji. Masa tu niat saya kan, keep up. Yes. So semua program kalau dia buat persembahan ke apa, semua saya nak. Jadi bila cerita pasal pendidikan anak ni adalah fasa, kan dia ada fasa 7 tahun pertama, 7 tahun kedua dan 7 tahun yang ketiga 7 tahun yang pertama ni adalah fasa kita betul-betul manjakan kita punya anak, apa yang dia nak kita bagi 7 tahun yang sampai 14 tahun tu adalah fasa kita didik dia dengan tanggungjawab. Yang saya biasa gunakan istilah, saya ajar dia untuk berkhidmat. Berkhidmat kepada orang tua, berkhidmat kepada guru, berkhidmat. Berkhidmat ni maksudnya kita ajar dia menggunakan dia punya tangan lah. Suruh dia buat ni, suruh dia buat ni, suruh dia buat ni lah. Dan fasa 7 tahun yang seterusnya tu adalah fasa kita menjadi best friend dia. Jadi Zat tadi kawan dengan best friend. apa beza?
Maksudnya fasa yang last tu lah kita jadi fasa yang ni adalah kita ajar dia khidmat, ajar dia buat kerja apa semua kan. Fasa yang kedua, fasa yang ni kasih sayang lah. Kasih sayang. Kasih sayang lah. Yang bila dia dah masuk, tapi saya belum masuk fasa ketiga tu kan. Jadi anak-anak saya ni sekarang ni fasa yang tengah-tengah ni lah. Dia ada khidmat kan. Tapi dalam masa sama pun, saya adalah orang yang saya ajar anak saya main game. Okay. Saya yang beli lah. Ya, anak main game. Saya yang ajar. Okay. Saya yang ajar main game. Jadi kalau lawan game tu saya menang lah. Game apa, tembak-tembak ke, game bola ke apa semua kan, memang saya lah yang menang. Kecuali Roblox lah. Roblox ni susah sikit. Sorry, Roblox dia menang. Roblox ni sebab dia game yang macam endless kan. Oh ya, dia Yang tak habis lah. betul. Bukannya ada game over ke, tak ada. So tapi saya control lah. Roblox ni saya ada fasa yang saya memang bagi je. Sekarang saya memang control. Sebanyak game yang dia ada penghujung kan. Jadi saya adalah ayah yang saya yang beli lighter bagi anak saya main api. Saya yang bagi anak saya main pisau. Saya yang bagi anak saya memanjat berompat. Saya adalah ayah yang macam tu. Bukan ayah yang protect anak, tak. Dia ada side yang bagus dan tak bagus. Sebab saya percaya apabila kita bagi authority, confidence pada anak kita untuk dia explore dia. Sebab anak kan, fasa anak saya kan dia nak explore macam-macam kan. Kalau kita jadi watak parent yang kita menghalang dia, sifat ingin takut inquiry dia tu akan terbantut. Okay. Dan kita nak explain sebab apa tu susah. Jadi saya akan contoh, dia nak main api ni, kita tak bagi, sifat inquiry tu akan terbantut. Sepatutnya kita ajar dia macam mana cara betul main api. Dia nak main pisau, bahaya. Saya akan ajar dia pegang dia sama-sama, macam mana nak potong apa semua. Jadi macam baru-baru ni anak saya dia ada buat projek untuk dia punya curriculum kat sekolah kan, kena buat video kan, video memasak kat dapur kan. So dia potong lah apa semua. Lepas tu video tu post lah letak dalam grup parents kawan-kawan dia tu. Lepas tu parent-parent ni kata, dia kata nampak macam biasa lah main dengan pisau, buat cara dia potong semua tu kan. Dia kata memang dia dah biasa dah, memang dia biasa. So tak kekok lah pegang kan. Contoh lagi adalah anak-anak ni kan dia kan suka makan manis. Okay. Makan gula-gula apa semua kan. So kita ada dua pilihan. Kita boleh jadi parent yang kita halang terus anak makan manis, dan dia akan makan di belakang kita. So ada takut kita. So dengan kat sekolah atau apa dia akan makan, depan kita tak makan. Tapi saya adalah orang yang dia nak, saya akan beli, saya akan ajar dia macam mana cara nak makan manis. I see. So kita bukanlah tarik terus nikmat tu. Yes. Tapi kita Saya lollipop kan, saya akan beli, bagi dia makan. So dia dah rasa, lepas tu buang. Saya tak habis lah. Tak habis. Jangan habiskan lah. Tak habiskan. Memang dia akan rasa sekejap, dia akan rasa macam mana rasa dia. Tapi yang buat tu bukan dia lah. Dia lah bang. Dia lah buat. Okay bang. Dia sini buang. So dia dah, maksudnya dia dah faham, okay, dia boleh main tapi ada limit dia macam mana, nak main api apa limit dia. Itu yang saya rasa. Jadi dia akan nampak yang kita ni adalah parent yang boleh berkawan dengan dia. Memang kat rumah memang saya memang bergusti lah, merompak bergusti. Suka ayah bapak suka. Ini dalam tu kita di taman mainan dia lah. Ya memang, ya watak ayah yang macam tu lah. Jadi kat rumah saya ada buayan, ada macam-macam benda-benda khas untuk dia orang bermain. Memang tak kemas dalam rumah cerita dia kan. Jadi saya rasa zaman teknologi, zaman gadget ni adalah kita mesti menjadi kita kena empower anak kita. Empower ni adalah kita kena bagi keyakinan dekat dia yang dia boleh kawal diri dia, dia boleh faham apa yang baik yang buruk. Tapi dalam masa sama kita tahu kat mana limit dia. Okay. Wah, menarik dah. Maknanya ya penting lah. Antara poin yang saya tadi tu sebagai kawan kan. Maknanya kita kena jadi kawan dengan anak kita kan. Satu lagi tentang dari segi pasangan, dari segi isteri tadi yang saya tanya tadi. Ya. Macam mana? Betul. Adakah kata apa, let it be, ataupun biarkan dia kata apa, follow the flow saja, ataupun ada certain planning ke, ataupun ya yang macam mana nak berikan atau mencurahkan kasih sayang kepada isteri tu. Antara benda yang saya tekankan adalah saya pernah berada di satu fasa yang isteri saya ni dia macam mana dia rasa dia fasa bertahan lah dengan saya punya bisnes. Bertahan tu adalah purely dia support. Okay. Tapi dalam fasa dia bertahan. Maknanya tu adalah struggling. Dia menanggung besar tu lah kan. Sebab masa tu saya tak faham lagi macam mana nak align antara kehidupan kita yang struggle. Dalam masa sama kita ada seorang figura isteri yang sedang
menjaga rumah tangga dan anak-anak di rumah kan. Sampai saya belajar satu istilah, apabila kita sebagai seorang suami, tugas kita adalah memimpin, isteri adalah mengurus rumah tangga. Kita sebagai suami ni kita memimpin. Jadi sebagai seorang pemimpin rumah tangga, kalau kita di syarikat kita CEO, kita boleh push kerja staff-staff kita bagi arahan untuk dia buat, tapi dia buat dalam keadaan dia bertahan, dia struggle, dia terpaksa kan. Jadi seorang bos yang baik, seorang pemimpin yang baik adalah dia clear direction, dan once kita capai direction tu, goals tu, apa yang pekerja kita akan dapat, sama macam rumah tangga. Dan benda ni saya terlepas pandang dulu, saya tak buat. Dan saya rasa kat luar sana ramai suami-suami yang apa yang dia nak capai, apa direction rumah tangga, apa yang dia sedang usahakan, susah untuk dia cerita pada isteri dia. Watak seorang lelaki ni nak menceritakan masalah bisnes, target bisnes ataupun target kita punya hidup kita, kerjaya kita, susah kita nak cerita secara spesifik kan. Jadi bila saya dah faham macam tu, saya align dengan isteri saya apa yang saya nak dan apa yang isteri saya nak. Maksudnya kita sebagai suami ni, sebab kita memimpin, kita kena tahu apa yang isteri kita nak. Kalau kita tak tahu apa yang isteri kita nak, kita akan assume dia nak ni, dia nak ni, sedangkan tu bukan benda yang dia nak. Contoh, ada isteri yang dia memang nak rumah sendiri. Pak ada yang duduk dengan parents ke apa kan, dia memang dia kena tanya lah, kita kena tanya dia. Ada yang dia nak dapur discreet, misal Oh, okey. maksudnya tak nak berkongsi dapur dengan mertua ke, orang mak ayah sendiri ke. Sebab dapur ni adalah tempat yang sangat special bagi seorang wanita. Dia punya tu Dia nak ring outside ke kawasan dia ke, ataupun ada perempuan yang dia nak pergi travel ke, apa yang dia nak tu. Ada yang tak nak kerja, dia nak jadi suri rumah. Apa yang dia nak tu, kita kena align supaya apa yang kita nak sebagai seorang suami, apa yang isteri nak, kita dah establish dah. Okay, ni abang akan usaha buat benda ni. So once dah sampai target ni, ayah akan dapat ni. Ini yang kita akan dapat. So isteri kita buat dalam keadaan yang bukan lagi terpaksa, terbeban dan tertahan. Dia akan rasakan perjuangan kita ni, kita berada dalam satu kapal, kita bersama-sama nak pergi ke satu destinasi yang dua-dua tahu, dua-dua clear apa yang dia akan dapat, apa yang kita sama-sama family akan dapat. Itu yang bila saya align tu, saya rasa isteri saya lebih happy, lebih ringan, dan saya tunaikan lah. Once saya dah capai tu, pertama adalah dia nak berhenti kerja, dia nak jadi suri rumah, nak jaga anak sepenuh masa. Tu first. So bila saya dah capai saya punya target tu, memang dia duduk kat rumah lah, jaga anak. So saya rasa benda ni sebagai kita sebagai pemimpin, suami sebagai pemimpin, kita kena establish benda tu. Tanya apa yang isteri nak, bukan ajak company dulu lah kan. Macam company jugalah, kita bilang apa lah yang dia prefer. Cuma dia ialah dia suasana berkasih sayang tu belajar sekian dari company, cuma kita tak alaikan apa yang isteri nak. Dia alai kat situ. Dan dalam keadaan seorang lelaki apabila financially dia masih struggle, peranan seorang isteri yang sangat penting pada masa tu adalah, sebab dia macam ni kalau kita baca dalam apa ni Al-Quran kan, okey, macam mana ayat dia, liyaskunu ilaiha kemudian Allah sebut wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah kan. So dia ada tiga kan, sakinah, mawaddah, rahmah kan. Kita sayang isteri kita sayang suami, sayang isteri sayang suami kan. Masing-masing nak buat yang terbaik, tapi masing-masing dia nak buat yang terbaik tu, dia tak tahu cara yang betul. Jadi dia buat tu dalam keadaan yang sebenarnya kasih sayang yang ditunjukkan pada isteri itu sebenarnya lebih melukakan hati isteri. Dalam masa sama, isteri yang menyayangi suami ni melukakan hati suami. Sedangkan dua-dua menyayangi. Contoh kalau kita baca ayat tu, sakinah, mawaddah, warahmah kan. Mawaddah ni dia adalah cinta. Dia bukan hook kan. Dia adalah cinta tapi yang dibuktikan dengan perbuatan. So masalah kita adalah bila kita contohnya bila kita sayang pada isteri kita kan, isteri kita pun balik kerja ke ataupun dia duduk kat rumah seorang-seorang, kita balik kan, dia bercerita pada kita masalah dia ke, pasal anak ke, atau masalah tempat kerja dia kan. Kita suami, disebabkan kita sayang dia, kita bagi solusi. okey. So sebenarnya tu adalah perbuatan yang salah. Walaupun kita sayang kat isteri, kita nak protect dia, kita nak tolong dia kan, baik tolong sebenarnya isteri ni dia lebih pandai daripada kita. Dia tahu solusi dia apa. Dia bukan nak solusi, dia nak kita mendengar.
So bila suami dalam fasa mendengar isteri bercerita, kita kena sebut oh ya ke macam tu sekali. Macam dalam podcast ke? Macam dalam podcast kata oh ya ke. So kita kena ulang pula yang word yang last disebut tu kan. Bos tadi dia mengamuk. Mengamuk. Kita dengar je. Baik, ni tips lah. So dia akan release. Jadi post podcast kat rumah. Dan sama juga untuk isteri pun sama juga. Contoh kita drive nak pergi kenduri kan, suami drive apa tiba-tiba sesat kat over kan, isteri nak tolong suami ni. Dia pergi buka tingkap, dia tanya orang kat sebelah mana tempat ni kan. Dia niat dia adalah nak tolong suami, tapi sebenarnya perbuatan tu jatuh ego seorang lelaki. Dia akan, maksudnya mesej yang seorang lelaki terdapat adalah isteri dia tak percaya dia, ataupun rasa macam isteri ni boleh cari pendapat, cari solusi sendiri. So cara yang betul adalah isteri mengurus, suami memimpin, bantu kepimpinan suami. Betul? Maksudnya abang, cuba abang tanya orang tu ke, ataupun bagi suggestion, ataupun kita bagi suami tu yang laksanakan tu. Yes, support dia, bagi dia keyakinan, ketuk dia tanpa soalan. Jangan terus contoh macam biasanya kan orang kan biasa buat macam apa, buat lawak kalau suami ada kat rumah. Tak boleh nak buka song sebab botol ke apa kan, botol. Benda tu real. Sebab seorang isteri akan rasa disayangi. Maksudnya bahasa cinta dia adalah dia apabila dia rasa dihargai dan disayangi. Seorang suami adalah apabila dia rasa diperlukan. Penting. Pasal diperlukan tu maksudnya kalau isteri tu dia banyak benda dia boleh buat sendiri. So suami akan terbantu dia punya kawam dia. Sama lah, dia sudut kewangan, dia sudut kerja-kerja harian, dia sudut keripan, menguruskan anak apa semua kan. Walaupun sebenarnya dekat luar sana sekarang ni pasal yang perempuan-perempuan yang education dia hebat, aja sampai PhD, doktor lagi kan, yes. Tapi bila dalam rumah tangga, dia kena pandai mainkan peranan dia menjadi orang kanan kepada seorang pemimpin. Kawam factor lah, macam trigger factor pada kekawaman orang relax. Sebab tu ending kepada jawapan tadi, kan tadi kita baca surah Ar-Rum ayat berapa 1 ke 22 ayat yang seterusnya tu Allah sebut berkenaan dengan penciptaan pelbagai kaum dan sebagainya kan. Hujung tu Allah sebut apa? Lil alimin. Ayat yang atas tu adalah orang yang berfikir, maksudnya sakinah, mawaddah, rahmah kan. Tapi ayat yang seterusnya adalah orang-orang yang berilmi. Alim alimin maksudnya memahami. Lil alimin lah. Alimin, orang kena alim tahu. Alimin, orang yang tahu. Orang yang berfikir, fikir otak. Yang tahu ni belajar. So pasal rumah tangga ni, kalau contoh macam sekarang orang yang menengok saya sendiri buku apa yang kita baca, yang kita baca untuk belajar tentang rumah tangga, tentang komunikasi, program apa yang kita pergi, cara mana yang kita dengar. Kadang-kadang kita dalam rumah tangga ni kita fikir sendiri mencari solusi, sedangkan kita tak tahu cara yang betul. Dalam Al-Quran dah sebut dah. Kita kena belajar benda tu. Fas'alu ahla dzikr. Ayatnya. Betul? Kita tak boleh kita assume sendiri. So apa ni kita dah ini ialah sepanjang praktis yang doktor praktiskan waktu awal kawan saya lah sekarang lah kan. All this doktor kongsikan tu. Doktor start orang kata apa, kalau fly high, orang kata kalau dalam skill kehidupan tu start naik gitu. Waktu start naik tu, waktu orang kata apa, tahun yang paling mesti ada satu tahun yang macam semua menjadi alhamdulillah, income meningkat ke apa ke. Waktu moment tu ada perubahan tak kepada pas hubungan doktor dengan isteri? Maknanya waktu susah macam ni hubungannya, tapi waktu yang betul-betul tengah senang ni ada perbezaan tak? Ataupun sama? Perbezaan dari segi dia punya, adakah mungkin dia lebih emosional ke, ataupun tiba-tiba dia jadi lain, ataupun sama je lah, okey je lah, tak ada banyak perbezaan? Tak ada lah perbezaan yang terlalu ketara tu, tak ada lah. Cuma saya sangat saya ada satu fasa yang yelah, bila kita sebut kat luar rumah kan, kita ada satu fasa yang saya tak buat
maksudnya kerja-kerja rumah tu memang kita let go terus kepada isteri anak kan ramai kan. So saya ada salah satu last kali yang saya bila saya terbenung balik cakap salah ni, sebabnya Nabi bukan macam ni cara dia buat. Dia lagi sibuk daripada aku menguruskan negara, bukan berbisnes. Negara yang pemerintahan yang melibatkan rakyat yang sangat ramai, orang miskin lagi, berdakwah lagi. Tapi bila kita dengar Ustaz bercakap macam mana Nabi dengan isteri-isteri dia buat kerja rumah sendiri, dia menjahit, Mana ada masa tu dia uruskan rumah juga. betul, dia lagi sibuk. Malam kiam bulan aja kata salah saya aku ni. Dan walaupun saya ada Dia bukanlah pemahaman macam aku dah masuk dah ni, kau buat dah kerja rumah. Ya. Lah macam tu lah kan. Betul. Saya pernah ada fasa tu lah sekejap yang buat. Walaupun saya sediakan pembantu kan, tapi dia macam satu perasaan yang saya rasa tak best lah. Tak best sakit. So still kena buat juga sikit dia apa kan. Still kena buat, still kena ambil tahu juga, still sebab itu benda yang Nabi ajar kan. Yang terbaik itu isteri kan. Macam dalam podcast sebelum ni lah dengan Dr. Hadi kata itu naluri seorang suami tu. Dia punya DNA seorang suami tu dia memang memberi nafkah yang berkhidmat dan sebagainya. So mungkin walaupun kita dah ada 10 orang gaji kat rumah tu kan, Betul. atas sampai situ pun mungkin ada masa-masa yang kita sendiri sapu rumah ke, kita sendiri basuh berak anak ke kan. Okey lah Doktor. Okey, so kita dah berada di penghujung. Mungkin ada satu pesanan lah Doktor kepada semua, terutamanya bapa-bapa muda. Bapa-bapa muda ni apa yang paling penting dalam mengharungi sebelum sampai ke umur yang dah kata bukan bapa muda lah. Apa pesanan Doktor kepada mereka semua? Sana tentang, saya rasa yang pertama adalah saya harus percaya hubungan rumah tangga ni dia macam satu triangle dah. Triangle segitiga. Yang mana sebelah sini suami, sebelah sini isteri. So sejauh mana kekuatan hubungan kita tu adalah sejauh mana level kita dalam segitiga ni, yang mana hubungan kita dengan Allah yang atas ni. Jadi semakin kita dekat dengan Allah, hubungan kita akan semakin rapat. Semakin kita jauh dengan Allah, hubungan kita akan semakin jauh. Saya always percaya benda tu tau. Dan hebatnya seorang perempuan ni, dia adalah satu makhluk yang Allah ciptakan yang dia boleh fleksibel dalam apa juga keadaan sekalipun. Susah dia boleh haru, senang dia boleh haru, sakit dia boleh haru, penat dia boleh haru. Yang kita tak boleh nak buat. Laki kalau ada mam, selamat hari raya dah, memang terlantar dah, tak boleh nak buat apa dah. Open demam boleh jaga anak lagi, boleh menyusu anak lagi, boleh masak lagi. Selagi tak pengsan, dia boleh lagi. Itu adalah kekuatan seorang wanita kan. Tapi benda yang paling penting kita sebagai seorang suami, kita apa yang kita kena pastikan bila kita nak make sure hubungan kita dengan Allah tu kita jaga. Sebab kita nak jaga hubungan rumah tangga ni, sebab pada saat kasih dan sayang tu Allah yang bagi. Itu dah daripada Allah kan. Betul. Jadi adalah kita mesti fikir macam mana kita dan isteri kita ni belajar agama masa bila. Ada tak input sepanjang kita kahwin ni kita consistently belajar something? Bersama ke? Bersama ataupun tak bersama. Sebab apabila seorang perempuan yang sentiasa diisi dengan ilmu yang betul, dia akan disibukkan dengan benda-benda yang betul. Tapi kalau dia tidak diisi jiwa dia dengan benda yang betul, dia akan banyak disibukkan dengan benda-benda yang tak betul. Especially sekarang zaman social media kan. Kalau dia tidak disibukkan dengan ilmu, dia akan disibukkan dengan hiburan. Seorang perempuan, tambahlah seorang lelaki. Especially macam seorang perempuan yang dia nak membesarkan anak, dia nak menjaga suami, tapi tanggungjawab suami itu bukan salah isteri. Suami yang memimpin. Suami lah yang kena pastikan macam mana pendidikan isteri dia ni, itu semua tanggungjawab suami. Jadi kalau suami ni yang ada juga yang isteri yang ambil inisiatif tu, dia make sure kan. Jadi saya boleh percaya pasangan yang bahagia sampai akhir hayat adalah pasangan yang sentiasa sibuk dengan ilmu.
sibuk dengan ilmu dan kerja menyampaikan ilmu dan juga kerja membuat kebaikan. So always percaya macam tu. Sebab saya tengok sekarang ni banyaklah orang-orang yang diuji auzubillah kan, yang baca daripada usia 50-an 60-an kan. Rupanya banyak faktor-faktor itulah. Bila kita tak sibuk dengan ilmu, kita akan banyak disibukkan dengan perselisihan faham antara kita. Sebab kita takkan boleh sama kahwin lah berapa lama pun. Saya pun sedar yang saya dah masuk tahun yang keberapa saya kahwin, berapa 18 tahun. Tapi still kita masih berbeza, ya kan. Jadi saya rasa kalau kita jaga begitu, Allah akan jaga kita. InsyaAllah. Wallahu a'lam. Jadi tu pesanan tu. Ingat, akhir sekali hubungan kita dengan Allah kan. Ya, insya-Allah kan. Sebab kalau kita jaga hubungan kita dengan Allah, Allah akan jaga bukan hanya hubungan kita dengan pasangan kan, dengan anak, dengan bos ke, dengan kawan, dengan partner, customer, apa semua. InsyaAllah. Sebab dia adalah punca, source kepada segala rezeki. Nak jadi lelaki qawam pun, siapa yang boleh qawamkan kita? Tidak lain tidak bukan ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya ingat banyaklah yang doktor kongsikan. Alhamdulillah. Jadi saya harap perkongsian yang saya ingat berapa lama kita ni? Berapa? Sejam setengah ada? Wow, Masya Allah, dapatlah sedikit sebanyak memberikan inspirasi supaya hari ini lebih ramai anak muda yang menjadi lelaki ataupun suami yang qawam, bukannya yang di sebaliknya. Itu kita risau, insyaAllah. Barulah Islam itu akan kata apa, bersinar, menyinari seluruh dunia dan sebagainya. Wallahu a'lam. Terima kasih doktor atas kesudian menerima jemputan kita. InsyaAllah mungkin kalau ada masa boleh kita berpodcast lagi. InsyaAllah ada di terbalik hotel pula ke cewas. Okay, insyaAllah. Terima kasih. Jangan lupa kita subscribe kepada kita punya channel, dan kalau rasa bermanfaat tekan like, komen, share supaya ramai yang dapat manfaat daripada podcast ni. Sekian saja. Yang baik datang dari Allah, yang buruk datang daripada saya sendiri dalam Bicara Rahmah. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.